walaupun jauh tempat saya beli, namun semua urusan dapat dilaksanakan dengan mudah, lancar dan cepat. Sold BMW 420i kepada Cikgu. So tahniah SA Azim, tahniah juga buat customer. So hari ni kita akan bawa pulang ke negeri Jelapang Padi untuk proses selanjutnya. Kita nak buat tinted, karpet, polish, detailing dan macam-macam lah. Semuanya kita akan settle di sana. Seperti sedia maklum, ini adalah BMW 420i. Harga sangat berbaloi, bawah 230. Hampa dah dapat sebuah sport car 2 pintu yang handsome macam ni. So kita tengok dalam sikit. Ada option warna hitam, ada option warna brown. Tapi yang ni customer request, dia nak warna cream. Nampak lagi mewah, lagi eksklusif. So guys, nanti kita akan update dekat hampa proses satu persatu kisah kereta ni. Kepada hampa yang tengah cari kereta raya tu, hampa kena cepat. Sebab bulan Ramadan ni memang dijangka busy. Dan kemungkinan kalau hampa lambat, memang hampa tak sempat nak pakai kereta raya tu. Okay? Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dekat Lostak. First step untuk kereta ni, kita akan pergi dekat Awe untuk tukar dia punya number plate. So, jom. Okay, semua hari ni kita dekat Lostak, dekat kedai Awe number plate. So, kita nak main tukar number plate. Kalau aku tengok ni number plate ni standard, tak cantik, tak cantik. Warna ni dia rugged sikit, ranggi sikit. So, kita akan tukar yang lawa sikit lah. Number plate yang nampak fancy sikit. Okay, so jom. Tengah pilih number plate. Tukar macam mana number ni. Macam ni ya. Oh, kita tengok tak lagi hasil dia macam mana. Macam handsome lah. Okay, number plate dah settle. Sekarang kita nak pergi pasang tinted, karpet, polish dan nak buat detailing lah supaya kereta ni berkilat. Okay, jom. Okay, untuk final touch kita akan settlekan dekat retek lah. Tapi kereta ni kena tunggu sikit sebab queue dia agak panjang. So tak apalah, kita tinggal je lah kereta ni. Esok kita ambil. Okay, jom. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, kereta customer kita siap sepenuhnya. Boleh dikatakan 99% siap. Untuk final touch, kita main dekat retek untuk buat polish, tinted, karpet, detailing dan sebagainya lah. Lepas ni kita boleh deliver kepada cikgu dekat Tandok. Oh, saya terlupa plate number ni. Awal tersilap buat. Patutnya RAT 105, dia jadi RAT 150. Terbalik. Kita buat pembetulan lah dekat sana. So jom, tanpa membuang masa, let's go. Okay, settle pembetulan plate number. Kereta ni sepenuhnya siap dan ready untuk deliver. Cuma sekarang kita tengah tunggu Azim daripada Gurun. So hampa stay tune lah. Assalamualaikum hampa. So hari ni alhamdulillah hampa puasa yang ketiga. So hari ni kita nak buat first delivery dekat special customer saya dekat Kedah hampa. Orang utara memang sempoi. Dia duduk Kedah tapi kereta ambil dekat KL. So ni kita nak tanya macam mana feedback berurusan dengan Azim, berurusan dengan Iqbal. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Azim yang telah menghantar kereta pembelian saya dengan selamat. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada Nikbat Motors, Azim khususnya yang telah bekerjasama menguruskan pembelian saya dengan begitu mudah, lancar dan cepat. Jadi saya tak perlu berulang-alik walaupun jauh tempat saya beli, namun semua urusan dapat dilaksanakan dengan mudah hanya melalui panggilan telefon, menggunakan telefon. Alhamdulillah. Terima kasih. So dengan ni selesailah tugas kita dengan BMW 420i. Delivery pertama kita di bulan Ramadan. Terima kasih cikgu atas kepercayaan yang diberi kepada Nikbat dan Azim. Semoga terus bersemangat dan terus maju menuju puncak. Assalamualaikum.